Yo. Kau saya siang tu ya dah nak usaha dah usaha calon dah ada umur dah 75 kan jauh kata tapi tu tentang sebab sihat insyaAllah mudah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Ini hormati tuan imam, tuan bilal, pengurusi masjid, para jemaah, muslimin dan muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur dan kesihatan yang baik insyaAllah. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan perbincangan kita pada ayat suci Al-Quran, pada ayat yang ke-113. Tapi sebelum daripada itu kita tak habis lagi pada ayat yang ke-110. Jadi nanti kita akan sama-sama ataupun kita ulang balik pada ayat ke-110, ayat ke-111 dan ke-112. Jadi kita baca 3 ayat ni dahulu. Kalau ada masa kita akan sambung pada ayat seterusnya. InsyaAllah tuan-tuan boleh lihat pada ayat daripada surah Al-Imran, muka surat 60, muka surat 60, 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum
minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Lan yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita lihat pada terjemahan daripada surah Al-Imran ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia kerana kamu menyuruh melakukan segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang keji, daripada perkara yang salah, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, akan tetapi di antara mereka itu ada yang beriman dan kebanyakan daripada mereka itu daripada kalangan orang-orang yang fasik. Lan yadurrukum illa adha, mereka itu orang Yahudi dan orang Nasrani tidak sekali-kali akan membahayakan kamu. Illa adha, melainkan kecuali menyakiti, kecuali dengan menyakiti, dengan maksud menyakiti perasaan kamu dengan ejek-ejekan dan juga tuduhan yang tidak berasas. Wa in yuqatilukum, dan sekiranya kamu memerangi mereka, yuwallukumul adbar, mereka nescaya mereka akan lari di tampukang, lagi berpaling arah membelakangkan kamu dengan sehina-hinanya. Summa la yunsarun, sesudah itu mereka tidak akan mencapai kemenangan. Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas, mereka itu ditimpakan kehinaan daripada segala sudut di mana saja mereka berada, kecuali dengan adanya sebab daripada Allah dan juga adanya sebab daripada manusia. Dan sudah sepatutnya mereka beroleh kemurkaan daripada Allah, dan mereka ditempakan kemiskinan dari segala bahagian. Yang demikian itu disebabkan kerana mereka sentiasa kufur, ingkar akan ayat-ayat Allah dan perintah-perintahnya, dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tiada alasan yang benar. Semuanya itu disebabkan mereka derhaka dan mereka sentiasa mencerobohi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, pada malam ini kita meneruskan pengajian dalam siri tafsir
pada ayat 110 dan ayat 112 di surah Ali Imran, ayat surah yang ketiga daripada juzuk yang keempat. Maka dalam sini Allah SWT menyebutkan bahawa ciri-ciri umat yang terbaik, yang teristimewa di kalangan manusia bila mana mereka ini menjalankan tiga tugas yang penting, tiga tugas yang besar. Allah Ta'ala menyatakan juga tentang golongan ahli kitab yang sentiasa menyakiti kamu, tetapi mereka ini tidak akan berani berkhianat dengan bentuk tangan. Apa yang mereka gunakan ialah dengan lidah dan perkataan kata-kata mereka untuk menyakitkan kamu. Dalam bentuk fizikal mereka tak akan berani. Apa yang mereka berani ialah dengan cara menggunakan lidah ataupun mengadu domba, menyakitkan hati orang beriman dengan cara sedemikian. Sebab apa? Sebab mereka tahu kalau dengan cara fizikal tentu mereka akan kalah. Dan kerana kejahatan mereka berada di dalam kehinaan di dunia dan juga di hari akhirat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ni di antara ayat yang kita akan bincangkan pada malam ini. Dan kalau kita lihat daripada ayat-ayat sebelum daripada ini, di dalam ayat yang lepas Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar ada di kalangan kamu satu kumpulan yang menyeru ke arah kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ayat sebelum daripada ini, kalau tuan-tuan ingat lagi ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Allah Taala menyeru, hendaklah ada di kalangan kita ini satu kumpulan yang menyeru ke arah kebaikan. Tugasnya juga amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Ada di kalangan mereka yang menerima tugas ini dengan baik dan ada juga di kalangan mereka yang mengabaikannya. Maka dalam ayat ini pula Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa umat Nabi SAW menjalankan tugas dengan sempurna. Bila mana mereka berjaya menjalankan tugas dengan sempurna, maka mereka berhak menerima anugerah yang besar, iaitu menjadi umat yang terbaik, semulia-mulia umat yang ada di kalangan manusia. Jadi kita lihat daripada ayat yang ke-110, Allah SWT menyebutkan kuntum khaira ummah. Kamu semua adalah khaira ummah. Allah SWT menyebutkan bahawa kamu adalah umat yang paling terbaik. Khaira ni bermaksud yang paling terbaik, the best. Satu ummah, satu masyarakat, satu generasi yang paling terbaik. Umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW adalah merupakan umat yang paling terbaik. Bila mana mereka menjalankan tiga tugas utama. Maknanya kalau kita ni nak digelar sebagai kumpulan yang terbaik, maka mestilah menjalankan tiga tugas yang utama ini. Yang pertama disebutkan oleh Allah SWT, ta'muruna bil ma'ruf, iaitu menjalankan tugas menyuruh manusia berbuat baik. Mengajak, menyeru manusia. Ta'muru ni dia bukan sekadar mengajak tuan. Dia ta'muru ni dia memerintahkan. Amara tu maksudnya dia bukan sekadar dengan ajakan biasa, tetapi dia mesti mempunyai kuasa. Orang yang ada kuasa, maka dia perlu mengajak manusia ke arah kebaikan. Jadi pemimpin-pemimpin mereka ni ada kuasa. So tugas mereka ni bertanggungjawab ke atas orang bawahannya. Setiap daripada kita pemimpin. Setiap daripada kita ni pemimpin. Bagi seorang bapa dia memimpin orang bawahannya. Siapa? Orang rumah dia, anak-anak dia. Bagi seorang pemimpin negara, dia memimpin rakyatnya. Bagi orang rumah, isteri, dia memimpin anak-anak dan juga rumah. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW, setiap daripada kita ni adalah merupakan pemimpin dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang kita pimpinkan. Maka bila mana kita menyedari akan tugas penting ini, maknanya setiap daripada kita umat Islam tidak terlepas daripada tugas ini sebenarnya. Tak boleh kita letak ini tugas orang yang ada kuasa je lah.
So kuasa ni berbeza-beza, subjektif kan. Cuma bagi mereka yang mempunyai kuasa yang lebih besar, maka tanggungjawabnya lebih besar. Maka bagi kita di setiap bahagian perlulah berusaha membentuk kumpulan umat yang terbaik dengan memenuhi tiga ciri ataupun tiga tugasan ini, iaitu menjalankan tugas menyuruh manusia melakukan perkara yang baik, menyuruh manusia buat benda baik, amar ma'ruf. Dia tak sama macam ayat sebelum daripada ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Adalah ada kumpulan daripada kamu yang menyeru kepada kebaikan, ajak buat benda-benda baik. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada perkara-perkara yang baik, mengajak memastikan perkara-perkara yang baik ini dilaksanakan. Bagi orang yang ada keupayaan, maka dia mestilah mengajak manusia melakukan perkara-perkara yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, iaitu dan juga yang kedua, melarang sesama manusia daripada melakukan perbuatan yang mungkar. Melarang manusia melakukan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji, yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu disebut sebagai nahyul munkar. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan tugas yang ketiga ialah wa tu'minuna billah, mereka beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benar iman. Wa tu'minuna billah. Maka tiga tugas ini, demikian Allah SWT menyebutkan bahawa istimewanya umat Nabi Muhammad SAW bila mana mereka memenuhi tiga syarat ini. Mengajak manusia, menyuruh manusia berbuat baik, melarang manusia melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, dan mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah mereka ini mendapat keistimewaan tersebut. Mendapat keistimewaan ini bukanlah satu perkara yang kecil, tetapi merupakan anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan bahawa kamu ini adalah umat yang ke-70. Kamu ini adalah umat yang ke-70. Banyak-banyak umat sepanjang zaman, kita ini adalah umat yang ke-70. Dan kamulah yang paling baik dan paling mulia menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kalau Nabi boleh iktiraf umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik, memang tak nafilah. Kita boleh tengok perbezaan umat-umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad SAW ketika pada zaman Nabi, sangat berbeza dia punya penerimaan ataupun ketaatan dia kepada Nabi Muhammad SAW berbanding dengan umat-umat sebelum daripada ini. Dan keistimewaan ini diiktiraf oleh Rasulullah SAW. Begitu juga tafsir oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang ayat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang dimaksudkan dengan sebaik-baik manusia ialah sebaik-baik manusia untuk umat manusia yang lain. Yang dikatakan sebagai sebaik-baik manusia ialah yang datang membawa mereka dalam keadaan berlenggu pada lehernya. Ini disebut dalam hadis, terbelenggu pada lehernya dengan rantai, iaitu diperangi, dan juga mereka dalam keadaan ditawan. Dalam keadaan mereka ni ditawan, orang bukan Islam, orang kafir ni, dalam keadaan mereka ni ditawan, kemudian mereka memeluk Islam. Maka mereka itulah kumpulan yang terbaik, iaitu kumpulan yang berjaya mengajak manusia daripada orang itu kufur dan kembali kepada Islam. Walaupun pada asalnya mungkin orang bukan Islam, orang kafir ni pada asalnya mungkin dia masuk Islam terpaksa, tetapi akhirnya dia menerima Islam dan akhirnya dia menjadi orang yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Itu pada hari ini kalau kadang-kadang kita tengok ada orang masuk Islam, banyak tak sempurna. Kita jangan cepat-cepat kecam orang bukan Islam. Walaupun kita dengar dia ni masuk Islam sebab apa? Sebab dia kahwin, sebab dia suka dengan awet Melayu contohnya, kan? Perempuan juga suka dengan orang Melayu. Kenapa suka dengan orang Melayu? Suka dengan perempuan Melayu. Perempuan Melayu lembut, tak macam Cina contoh dia. Orang Cina dia suka. Walaupun dia, kita tengok mungkin, ialah
masih lagi berseluar pendek ke apa ke, dan macam Cina tu macam sama juga. Tapi sekurang-kurangnya dia dah beriman, dia dah memeluk Islam, dia dah mengucapkan lafaz syahadah. Dan ada peluang bagi dia ini terus memperbaiki amal-amal. Sebenarnya ramai tuan-tuan di luar sana orang yang bukan Islam, yang dah memeluk Islam. Kita kerana tak pasal macam terutamanya macam orang Cina kan, sebenarnya dah ramai orang Cina ni yang masuk Islam. Tapi kadang-kadang dia tengoklah dia masuk Islam sebab apa. Dia kadang tak nak menonjolkan sangat dengan kita sebab apa? Sebab dia tak nak dikatakan dia masuk Melayu. Sebab kalau dia rapat nanti dia kata dia masuk Melayu. Padahal tak ada pun. Itu stigma masyarakat. Pemikiran masyarakat luar, bagi orang Cina kalau dia masuk Islam, maka ni dah masuk Melayu. Jadi orang Melayu dah lepas ni. Sebenarnya salah, bukan macam tu kan. Tapi itulah pemikiran di Malaysia macam tu, kebanyakan. Sehingga kan mereka ni kadang dengan kita ni walaupun dah Islam lah, tapi mungkin dia kekok sikit. Maka tugas bagi kita lah yang dah Islam lama ni, maka perlulah mengurangkan jurang perbezaan di antara mereka dan juga kita. Ramai dekat Muar ni, toke-toke Cina masuk Islam ni ada je. Contohnya macam dekat apa tu? Dekat kedai motor, tuan-tuan kenal? Dekat kedai motor dekat Jalan Jahit Cemetery Light Junction. Kalau tuan-tuan tak pasal, kalau lepas saya semua bawa kereta semua ni. Kalau dia bawa motor dia tak tahu. Bawa motor ni kat Cemetery Light kan. Tepi sekali ada kedai motor. Itu Cina. Toke Cina. Muka je Cina lah. Ngantai pun dia lagi. Tapi dia Islam. Ada yang Islam. Dia memang Islam. Dia nak belajar Islam tu. Cuma dia nak cari masa dia. Dia pernah cakap dengan saya. Cuma dia nak kena ikut masa dia. Kata. Dia sibuk kata. Saya malam baru saya free kata. Ada tak siapa yang boleh ajar saya? Dia kata. Ajar. Dia nak ajar belajar apa-apa lah. Kan? Itu masuk Islam. Dia kahwin dengan orang Melayu. Ada lagi. Toke Cina lain ada yang besar. Kedai besar. Dekat ada belah-belah pesta sana. Ada toke yang orang Cina dalam masuk Islam. Cuma kita tak tahu. Kalau yang terlibat dengan apa, yang apa nama tu, geng Raja Mu'alaf ni, dia kenal lah. Dia siap cakap, saya tak nak apa pergi, saya bukan tak nak pergi belajar dekat apa tu, tempat belajar tu, orang Mu'alaf dekat pesta tu. Saya tak sempat, saya sibuk, dia kata. Saya sibuk, bukan saya tak. Memang setiap kali datang dapat RM50 dia kata. Tapi bukan saya nak tu, saya tak ada masalah dapat duit dia kata. Dia cakap macam tu dengan saya. Saya bukan masalah dapat duit. Saya duit tak ada masalah dia kata. Saya tak ada masa dia kata. Ada tak boleh nak kena follow masa dia. Cakap sudah, saya pun tak ada masa. Dalam tergantung itu je lah, sampai sekarang tergantung. Apa khabar lah. Kadang jumpa tu bertegur je. Saya tengok nama dia apa, Isa nama dia tak saya. Nama dia Isa. Ramai lagi sebenarnya, ada 2-3 orang toke-toke Cina ni dah masuk Islam. Jadi dan mereka ni bukan masuk sebab apa kan, kadang sebab atas kefahaman dia sendiri, kadang masuk tu sebab kahwin dengan orang Melayu. Kahwin dengan Melayu, dah minat dengan Melayu, kahwin. Banyaklah influencer sekarang, kalau kita tengok influencer sekarang pun ada masuk kahwin dengan perempuan Islam. Sebab apa? Sebab cantik. Tak kisahlah. Asbab masuk, asbab dapat hidayah ni sangat subjektif. Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepada seseorang bukan kira kan. Macam apa? Sayyidina Hamzah. Kan? Sayyidina Hamzah ni bapa saudara Nabi masuk Islam. Kalau ikut sejarah macam mana dia masuk Islam? Dia masuk Islam bila mana dia marah dengan perbuatan orang kafir, orang kaum Quraisy ni yang menghina anak saudara dia. Anak saudara dia Muhammad kan. Dia hina. Dia kena hina, kena pencuci semua. Dia marah. Disebabkan dia marah tu dia cakap, kau lepas ni telah sekadar aku masuk Islam.
Kau tengok kau, macam mana kau dah boleh tak buat kat aku pula. Kau nak hina anak saudara aku, sekarang ni kau buat kat aku pula. Aku masuk Islam lah. Macam tu dia, disebabkan kerana kemarahan dia, orang hina anak saudara dia masuk Islam. Macam tu je Allah Ta'ala nak dapat swing sikit, dapat hidayah kan. Macam tu lah. Lepas tu dia tengok dia menjadi singa Allah SWT. Lepas tu menjadi lebih baik. Hidayahnya Allah SWT berikan kepada mereka yang Allah Ta'ala pilih. Jadi walau bagaimanapun bentuk keadaan mereka mereka memeluk Islam, mereka masuk Islam kerana menjadi tawanan ke, kerana terpaksa ke, kerana sebagainya, itu peringkat awal. Akhir kalau diberikan penjelasan semakin lama insya-Allah mereka akan memahami, dan akhirnya insya-Allah akan mereka ni beruntung di dunia dan juga di akhirat. Maka dengan sebab itulah tugas kita ni untuk menyampaikan Islam kepada semua orang, mengajak orang masuk Islam, mengajak orang mengenal tentang Islam, bahawa Islam ni adalah agama yang terbaik, dan seseorang yang memeluk Islam akan menjadi selamat di dunia dan juga di akhirat. Kemudian Allah SWT menyebutkan di dalam ayat tersebut, walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum. Sekiranya mereka ahli kitab, Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang sepatutnya, pastilah ia akan membawa kebaikan kepada mereka, dan mereka akan menjadi lebih baik. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Akan tetapi kebanyakan daripada mereka ini menjadi orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik yang menentang, kebanyakan daripada mereka. Maknanya di sini Allah SWT nak sebutkan bahawa daripada kalangan ahli kitab, ayat ini tidak tentu hanya pada zaman Nabi. Ayat ini sepanjang masa. Bila sepanjang masa bermakna sampai sekarang masih ada lagi daripada kalangan ahli kitab mereka yang beriman. Cuma daripada kita mungkin tak apa kenal, tapi ada di kalangan mereka ada, tapi sedikit jumlahnya. Sebagaimana zaman Nabi SAW, di kalangan sahabat-sahabat Nabi, daripada kalangan ahli kitab yang beriman, antaranya Salman Al-Farisi, Abdullah bin Salam, asalnya pendeta Yahudi. Kebanyakan mereka ni tidak beriman, tapi kebanyakan daripada mereka tidak beriman. Mereka di golongan-golongan yang fasik, yang menentang sungguh-sungguh Rasulullah SAW. Ini di antara ayat yang kita lihat. Maka dalam ayat ini Allah SWT mencela mereka sebagaimana Allah SWT mencela mereka dalam firman-firman sebelum daripada ini, dan yang mana mereka ini tidak melarang perbuatan mungkar, bahkan ikut sama melakukan perbuatan tersebut. Ini kenapa? Di antara sebab Allah SWT mencela umat manusia, kerana mereka ini bukan sekadar kufur, malah melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, sama-sama ikut, bukan sekadar tidak melarang, malah mengikut sekali. Maka dengan sebab itu, berkaitan dengan perkara-perkara mungkar, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara dosa ni, kita perlu menjadi manusia yang sensitif. Belum menjadi manusia yang sensitif. Kita tak boleh bersikap, kalau orang beriman dia tak boleh bersikap, tengok baca, alah main air apa masalah, contohnya kan. Lah main air, hujan-hujan pun main air, kalau kita jalan pun hujan juga kan, air-air gitu, tembak-tembak. Kita pun alah biarlah kan. Kita ada pasalnya tu, kita ada masalah. Takut kita tak termasuk dalam kumpulan ni. Maka seharusnya bagi kita ni sensitif dengan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Kita nampak ada laki dan perempuan berdua-duaan, kita kena sensitif. Bukan nak turun marah jekah, dia tak ada tanya, tegur baik-baik. Menegur itu yang bukan mudah, tapi perkara ini mesti menjadi perkara yang sensitif. Sebab pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, mal iman, iman tu apa? Apakah yang dimaksudkan dengan iman? Maka Nabi SAW menjawab, idza saratka hasanatka wa sa'atka sayyi'atuk fa anta mu'min. Kata Rasulullah SAW, sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan iman? Maka Rasulullah SAW menjawab, sekiranya kamu merasa tenang dengan amal solehmu dan engkau merasa tidak selesa dengan kemungkaran yang kamu lakukan, maka sesungguhnya
kamu adalah orang yang beriman. Maka kalau kita ni nak tahu indikator iman kita ni, kita kena rasa kalau kita buat ibadah, buat amal soleh, kita rasa tenang. Dan kemudian kalau tiba-tiba kita terasa nak buat maksiat, buat benda-benda dosa ni, kita rasa tak tenang, ataupun kita nampak orang buat benda maksiat, kita rasa macam apa benda ni, mulut nak bersuara je, nak menegur, maka sebenarnya orang itu adalah orang yang beriman. Tapi kalau sebaliknya, maka benda ni menjadi satu masalah, cerminan bagi diri kita tentang iman masing-masing. Dan bagi kita orang beriman tak seharusnya dengan mudah mengucapkan biarlah, kan, itu kata-kata biarlah, kubur masing-masing, kan, kubur masing-masing nanti biar hadap dia dengan malaikat dalam kubur tu nanti, kan, siapa suruh itu, kan, bukan dia tak tahu, biarlah dia biar, kan, itu kata-kata yang tidak sensitif, tidak peka dengan perintah ataupun larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin melihat dosa-dosanya seperti dia duduk di bawah gunung. Seperti dia duduk di bawah gunung, melihat dosa-dosanya seperti mana dia duduk di bawah gunung, dan dia takut sekiranya gunung itu akan menimpanya. Sedangkan orang-orang yang fajir, orang-orang yang melakukan dosa, melihat dosa-dosanya seperti lalat yang hinggap di batang hidungnya, kemudian dia mengusirnya, lalu ia terbang. Dia berbeza orang mukmin. Orang mukmin ni dia melihat, memandang dosa-dosanya ibarat dia merasakan bahawa seakan-akan dia berada di bawah gunung. Dia risau bila-bila masa je gunung tu akan runtuh kena kat dia. Berbeza dengan orang-orang yang melakukan dosa, orang yang fajir ni, dia melihat dosa-dosanya itu seperti ibarat macam lalat yang terbang-terbang hinggap kat hidung. Bila-bila masa datang dia akan usir-usir. Dia tak kisah pun. Maka itu adalah kadar sensitif di kalangan umat Islam. Kalau kita nak tahu kadar sensitif kita lah bagi kita ni, kalau kita ni benar-benar, adakah kita ni benar-benar beriman ataupun tidak, sensitif ataupun tidak dengan perkara-perkara maksiat yang berlaku di kalangan, di sekeliling kita ini. Maka bagi kita perlulah kita meletakkan indikator. Kalau kita nak menjadi kumpulan sebaik-baik ummah, maka hendaklah kita ini menjalankan tugas mengajak manusia, keluarkan manusia dengan cara kita menyuruh manusia melakukan perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik, perkara yang baik, apa saja perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik yang boleh mengajak manusia dengan perkara-perkara yang umum. Benda-benda yang baik ni mudah nak difahami, tak susah. Tapi mencegah manusia melakukan perkara-perkara yang mungkar, maka itulah tugas dan tugas yang besar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lan yadurrukum illa adha. Mereka ini orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan membahayakan kamu kecuali menyakiti perasaan kamu dengan ejekan dan tuduhan yang tidak berasas. Dan sekiranya mereka memerangi kamu, mereka akan berpaling lari membelakangkan kamu, iaitu kalah dengan sehina-hinanya. Sesudah itu mereka tidak akan mencapai kemenangan. Maka dalam ayat ini Allah SWT memberikan satu jaminan bahawa orang Yahudi, orang Nasrani, mereka ni tidak akan dapat memberikan mudarat kepada umat Islam, melainkan melalui lisan, kata-kata yang menyakiti, dengan ejekan-ejekan, tuduhan-tuduhan jahat yang tidak berasas. Itu adalah cara mereka nak memberikan mudarat. Kita tak boleh pandang macam, tapi ustaz hari ni kan tengok senang je dia tembak bom orang umat Islam. Itu macam mana pula? Itu bukan mudarat. Sebenarnya itulah benda yang Allah SWT dah tetapkan. Satu benda yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan mereka ini mendapat keberuntungan. Mereka ni mereka yang syahid, mereka mendapat keberuntungan. Tapi hakikatnya apa yang mereka boleh lakukan hanya dengan kata-kata menyakiti. Kita tengoklah hari ni kan, Trump, apa yang boleh main ugut je,
Itu je lah yang dia boleh buat. Ugut-ugut, main sakitkan hati, bagi warning. Kita tak layan, orang Islam bertegas, maka dia pun sendiri akan berbalak balik. Di kalangan mereka sendiri pun saling berbalah. Wa aktsaruhumul fasiqun. Kalau kita tengok munasabah ayat sebelum daripada itu, kebanyakan mereka ni adalah kita pandangan orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang-orang yang jahat. Mereka melakukan khianat, melakukan kejahatan yang banyak, apa saja banyak kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan terhadap umat Islam. Maka dalam ayat ini Allah menghilangkan kebimbangan tersebut. Allah Ta'ala menjaminkan bahawa mereka tidak akan dapat menyakiti umat Islam melainkan sedikit sahaja, iaitu dengan lidah, dengan kata-kata, dengan da'iyah, dengan fitnah, dengan tuduh-tuduhan. Ini mereka boleh buat. Saya teringat ada satu bagaimana Yahudi ni, mereka punya cara untuk memporak-porandakan masyarakat Islam. Salah satu caranya dengan mereka memecah belahkan. Ini saya bukan nak kata di antara yang katanya ni puak Sunni, ni puak Wahabi, ni puak apa lagi, Syiah. Syiah yang salah-salah lah. Tapi kalau kita belajar dulu, masa kita belajar sebagai agama pun kita faham, Syiah ni pun pecah ada pecah-pecahan. Ada yang pecahannya masih boleh diterima, dia punya mazhab dia boleh diterima lagi. Yang melampau lah. Kalau yang melampau, ya salah-salah dari golongan Sunni pun ada yang salah juga, yang melampau pun ada yang melampau juga. Tapi nak beritahunya, bagaimana perkara itu dibesar-besarkan, diapi-apikan, mudah je. Dia yang mengapi-apikan sebenarnya adalah daripada kalangan orang Yahudi itu sendiri. Mereka start menimbulkan perpecahan tersebut, menimbulkan keraguan, menimbulkan satu bentuk pertikaian di antara Sunni dan juga Syiah, Sunni, Wahabi dan sebagainya. Supaya apa? Supaya umat Islam ni bertelagah di antara satu sama lain. Akhirnya siapa yang untung? Yang untung mereka, yang untung. Yang rugi siapa? Umat Islam yang rugi hari ini. Sebab itu mereka sangat takut kalau apa sahaja nama, tak kira lah kan, siapa Sunni ke, Wahabi ke, Syiah ke, apa ke, asalkan dia mengucap syahadah, beriman, betul-betul dia berpegang teguh, maka kalau kumpulan dia bersatu, mereka takut lah. Mereka sangat takut. Sama juga macam hari ni lah, kat Malaysia kan macam-macam pemikirannya. Kalau semua pemikirannya bersatu untuk dalam satu tujuan, mereka pun tak berani. Banyaklah, tak boleh cerita banyak kan. Kalau semua bersatu, pemikiran yang macam-macam ni kan, yang macam-macam, semua terpaling betul semua ni, semua masing-masing bersatu ni tuan-tuan, insya-Allah kan. Kita nak nak menjaga senang kan. Nak melarang perbuatan yang mungkar tu senang. Sebab ada kuasa. Kalau tak ada kuasa, macam tu lah. Bising ni lah, cakap mulut, cakap ni salah, apa semua ni, mengundang bala, apa semua maksiat. Sekat tu lah, dia pun balas. Dia pun balas, dah berani balas dengan terbuka. Inilah bila mana umat Islam menjadi lemah, tidak bersatu, akhirnya mereka menjadi kuat. Mereka menjadi kuat bukan sebab mereka ini ramai, tak. Bukan sebab mereka ini kuat, tapi sebab kita lemah. Kalau kita kuat, insya-Allah mereka ni akan senyap. Sebab apa? Itu sifat mereka. Mereka sama sekali tidak akan mampu untuk memberikan mudarat kepada umat Islam, kepada kamu. Duribat alaihim ad-dillatu aynama thuqifu illa bihablin min Allah wa hablin minan nas. Mereka ditimpakan kehinaan dari segenap jurus, dari segenap bahagian di mana sahaja mereka berada, kecuali dengan adanya sebab daripada Allah
dan adanya sebab daripada manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah wa hablum minan nas, kita boleh katakan tali Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kaum Yahudi akan dihina di mana sahaja mereka berada, di pelbagai sudut. Di mana-mana tempat saja orang Yahudi akan dihina. Hari ini kata-kata Allah SWT ini kita dapat lihat di mana sahaja orang Yahudi berada, mereka ini dihina. Mereka berada di mana? Kat Eropah pun orang Eropah sendiri hina mereka. Memang kalau kat sini berhina, mana-mana tempat mereka dihina. Dihinakan di pelbagai sudut. Melainkan ada sebab daripada Allah dan sebab juga daripada manusia. Iaitu apa sebab dia? Bila mana mereka bersifat aman, seperti kafir zimmi. Bila mana mereka ni bersikap aman, seperti mana kafir zimmi, menerima perlindungan daripada pemerintah Islam, akul kepada perundangan Islam, maka Allah Ta'ala memberikan keamanan kepada mereka. Kumpulan macam ni akan mendapat keamanan. Maka dalam ayat sebelum daripada ini kita lihat Allah Ta'ala memberikan jaminan kepada golongan Ahlul Kitab yang jahat ni, mereka tidak akan mampu memberikan mudarat kepada umat Islam. Walaupun mereka nak cuba memberikan mudarat, mereka tidak akan mampu, melainkan dengan izin Allah SWT. Dan dalam ayat ini Allah SWT mengaitkan bahawa orang Yahudi, mereka ini dihinakan di atas dunia ni sepanjang zaman dan sepanjang di mana-mana tempat. Dan Allah Ta'ala menetapkan bahawa bangsa Yahudi adalah bangsa yang tidak akan terlepas daripada kehinaan. Dan mereka tidak akan aman kecuali dengan sebab dua perkara, sebab hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah dengan maksud kehendak yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka dalam bentuk keamanan. Jika mana mereka ini mahu tunduk kepada pemerintahan Islam. Begitu juga dengan hablum minan nas, bila mana orang Yahudi, contohnya di Madinah, bila mana mereka duduk di bawah pemerintahan Rasulullah SAW yang aman, mereka ini selamat. Tetapi akhirnya kita boleh lihat dalam sejarah, kumpulan-kumpulan Yahudi inilah yang bersikap khianat. Bersikap khianat. Dalam sejarah Bani Qainuqa, Bani Nadir dan sebagainya, mereka lah yang bersikap khianat. Kita boleh lihat contoh ketika mana perang Khandaq, mereka ni berada di dalam, mereka inilah yang menjadi duri dalam selimut. Dekat luar tentera Ahzab, dekat dalam ada golongan-golongan yang cuba menghancurkan daripada kalangan orang Yahudi. Dan perbuatan jahat ini dengan sebab itulah mereka ni mendapat kehinaan dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka kalau kita lihat dalam ayat 110, ayat 111 dan ayat 112 ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tiga sebab amar ma'ruf, nahi munkar dan juga beriman kepada Allah SWT. Maknanya kalau kita tunaikan tiga perkara ini, maka makin tinggi darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka umat Islam pada hari ini mestilah berpegang teguh kepada tiga perkara ini kalau kita nak menjadi umat yang terbaik dan kembali bangkit dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian pada malam ini mampu menambah keimanan dalam diri kita, menjadikan kita umat yang benar-benar berani untuk menegur kesalahan, berani untuk mengajak manusia kepada perkara yang baik, dan juga kita ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan ada kebaikannya pada malam ini. Aku lakukan astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tasbih kafarah seterusnya.